Ramai terus panik, ramai terus fikir, emas dah tak untung ke sekarang? Stop dulu. Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Faktanya orang jarang cerita, pulangan emas masih lagi cemerlang. Akhir Disember 2025, harga emas tutup sekitar 4,339 se-ounce. Akhir Januari 2026, walaupun jatuh bawah 5,000, harga emas masih sekitar 4,893 se-ounce. So, apa maksud sebenar kejatuhan ini? Ia masih lagi naik tinggi berbanding awal tahun. Tambahan pula, kejatuhan ini berlaku di New York COMEX dan Globex ketika bursa emas Shanghai dah tutup. Maksudnya, banyak urus niaga emas kertas, bukan emas fizikal. Ada pula yang kata pasaran lega sebab calon persekutuan Amerika tak seteruk yang dijangka. Kevin Walsh dijangka dilantik dan dilihat lebih rasional oleh pasaran. Tapi tuan-puan, ini baru permukaan cerita. Risiko sebenar sedang memuncak. Ketegangan Amerika dan Iran semakin panas. Iran pula beri isyarat Selat Hormuz mungkin ditutup. Kalau laluan minyak utama dunia terganggu, harga minyak melonjak, inflasi pasti naik dan emas akan kembali dicari sebagai aset selamat. Sebab tu pakar kewangan ulang banyak-banyak kali, harga emas bukan ditentukan oleh faktor domestik. Ia digerakkan oleh geopolitik global dan juga nilai dolar. So, soalan sebenar bukan harga emas jatuh ke naik, tapi adakah strategi simpanan dan alokasi aset kita sudah bersedia menghadapi risiko dunia. Dengan dunia penuh ketidakketentuan, tuan-puan, emas bukan spekulasi. Ia adalah perlindungan. Yang faham tak panik bila harga turun. Mereka bersedia bila krisis datang. Bagi tahun 2026 yang masih lagi mencari-cari tempat yang terbaik untuk simpan emas fizikal, maka tuan-puan boleh simpan emas di Public Gold, di mana tuan-puan ini adalah akaun JAP Gold Accumulation Program. Tuan-puan boleh simpan dengan minimum RM100. Kumpul sampai kena upgrade emas tuan-puan nak, boleh keluarkan saja emas fizikal. Rujuk pin video saya ataupun isi borang biru kat bawah ni untuk saya bantu tuan-puan sampai kaya.